itu 12 sifat. Situ tuan-tuan perempuan hadirin hadir yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, puji dan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan jujuran dan curahan rahmatnya bagi kita hadir dalam majlis pada malam ini. Jadi tuan-tuan perempuan hadirin hadirat sekalian, kita jawab tauhid ini yang awalnya membincangkan mengenai dia mentakrifkan apa makna iman dan juga apa makna Islam. Lepas tu iman kita itu boleh bertambah atau tidak boleh bertambah. Semuanya kita dah pelajari lagi. Atau kalau utamanya iman itu boleh bertambah dan juga boleh berkurang. Maka bertambahnya iman itu dengan bertambah taat, berkurangnya iman dengan sebab berkurangnya taat seorang itu pada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita nak mula memasuki dan membincangkan mengenai sifat-sifat yang wajib bagi Allah dan juga yang mustahil kata Allah, terusnya yang harus pada Allah. Kalau begitu Tuhan kita ni dia telah terangkan dah apa makna wajib dan juga apa makna mustahil dan apa makna jaiz. Sebab tu dia kata sini, maka apabila telah mengenal engkau barang yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala itu 20 sifat. Baik. Dan ini ada kata siapa? Ada kata jumhur ulama Abu Mansur Maturidi radhiyallahu anhu. Baik. Dan kata jumhur Asy'ari radhiyallahu anhum, dia kata setengah barang-barang itu mana sifat, setengah barang yang wajib pada hak dengan mana zat, yang wajib atas zat Allah Subhanahu wa taala itu dia kata 12 sifat. Jadi sebagaimana kita tahu, apabila disebut Ahlussunnah wal Jamaah, maka Ahlussunnah wal Jamaah itu bila diitlaq, maka kena kepada siapa? Kita faham yang ini dulu, iaitu kena kepada Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Dua imamnya, Imam Abu Hasan Asy'ari dan pengikut-pengikutnya, dan juga Imam Abu Mansur Maturidi dan pengikut-pengikutnya. Maka dua imam ini dinamakan Imam Ahlussunnah wal Jamaah. Maka dua imam ini tuan-tuan ada masalah khilaf juga antara mereka, iaitu ada beberapa masalah. Jadi dalam bab ini pun juga mereka khilaf, iaitu mana? Sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, yang wajib atas kita ni kena tahu, maka khilaf juga. Iaitu di sisi Imam Abu Hasan Asy'ari kata wajib kita kena tahu 12 sifat. Itu situ. Dan di sisi Imam Abu Mansur Maturidi kata wajib atas setiap mukallaf ni kena tahu 20 sifat. Baik. Lepas kata 13 sifat itu lagu mana? Itu di sisi jumhur Asy'ari. Tapi di sisi Imam Abu Hasan Asy'ari sendiri, dia kata 12. Kita tahu situ. Dia sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, yang
kita tak pening. Mana tak pening, maka kita kena faham. Dia punca masalah berlaku khilaf pada bilangan ni puncanya apa? Tahu puncanya dulu. Kerana khilaf pada masalah asyiah. Pada masalah asyiah, perkara-perkara atau benda. Jadi pada masalah asyiah ni khilaf ulama ada dua kaul. Kaul yang pertama kata asyiah itu 3 perkara. Dan kaul yang kedua pula kata asyiah itu ada 4 perkara. Hujahnya itu yang kata 3 perkara tu dia, iaitu perkara pertama perkara amrun i'tibari, perkara yang bahasa i'tibari. Satu. Yang kedua perkara tu perkara yang bahasa wujudi, yang perkara yang bahasa ada. Yang satu lagi dia panggil perkara yang bahasa adami, benda yang bahasa ada. 3 benda tu dia panggil amrun i'tibari, adami, wujudi. Perkara yang bahasa kira-kira faham saja, dan perkara yang bahasa tak ada, dan juga perkara yang bahasa ada. Ini satu. Ada pun qaul yang mengatakan asyiah itu 4 perkara, maka dia tambah satu lagi, iaitu yang pertama sebut tadi lah, amrun i'tibari satu, yang kedua adami, dan yang ketiganya wujudi, dan yang keempatnya hal. Jadi 4 tadi hal 4 perkara. Boleh faham tak? Itu. Maka tilik kepada 3 perkara tu, maka kau tu yang kata wajib atas kita ni kena tahu 13. Sebab 3 perkara ni, 13 ni yang sebut 3 perkara ni, 13 sifat tu ada sifat yang bahasa amrun i'tibari, sifat wujud, dan ada juga sifat yang bahasa adami, sifat selbiah, dan juga ada pula sifat tu sifat yang bahasa wujudi, sifat ma'ni. Pada sifat hal di sisi kaul ni dia tidak menyabitkan, tapi dia tidak menafikan, cuma tidak menyabit pada bilangan. Dia tidak menafikan. Faham tak? Kerana sifat hal ni dibagi sifat juga, tapi dia bincang lagi. Kerana pada kaedah dia annal hala muhal, kerana hal tu masuk dalam yang mustahil. Kerana hal ni perkara yang bainal wujud wal ma'dud, antara ada dan juga antara tak ada. Jadi artinya apa? Ada dengan tak ada makan 2 sekali. Boleh tak pun ada dengan tak ada? Tak ada pun. Sebab tu dia kata annal hal muhal, hal tu mustahil dipanggil. Maka ada kaul ni dia tidak menyebutkan hal. Nanti kau saja. Nanti dia kata 13. Baik, 13 sifat. Ada pun qaul yang kata wajib atas setiap mukallaf ni kena mengetahui 20, maka dia sabit 3 tadi, iaitu mana? Amrun i'tibari, sifat wujud, dan bagi amrun i'tibari. Baik, tu kita tengok pula khilaf lagi. Lepas tu pula sifat adami, sifat salbiah 5. Batu sifat wujudi, sifat ma'ani. Dan satu lagi sifat hal, sifat ma'nawiyah. Dia ada kaul ulama yang menyabitkan sifat ahwal. Maka ada kaul tu dia kata 20 yang wajib dan kita kena tahu. Cuma kita nak tahu beza ya.
Kalau yang kata 13 ini jumhur Asy'ariyah. Yang kalau kata 20 tu jumhur Maturidiyah. Imam mazhab Maturidi. Lepas tu lagu mana pula yang kata wajib di sisi Imam Hasan Asy'ari sendiri? Dia kata wajib kita kena tahu 12